Budak 11 tahun ni sumbangkan organ badan dia sebelum meninggal, sampai semua doktor tunduk sujud hormat kat dia. Jom kita masuk ke sisi terang anak syurga, Liang Yaoyi. Tapi andai engkau tahu. Cerita ni bermula kat Shenzhen, China pada tahun 2014. Liang Yaoyi ni budak cerdas. Baru je umur 11 tahun tapi dah diuji dengan brain tumor yang kritikal. Bayangkan, luluhnya hati seorang ibu bila tahu anak kesayangannya dah sampai ke final stage. Tapi, apa yang buat story ni menyentuh hati gila bukan semata-mata sebab dia sakit. Sebelum nafas terakhir, Liang bagi tahu mak dia yang dia nak sangat jadi orang yang hebat. Dan korang tahu tak macam mana budak ni buktikan? Dia donate organ-organ badan dia termasuk otak dia sendiri. Gambar yang viral ni dia ambil betul-betul lepas operation keluarkan organ dia selesai. Semua doktor dan nurse dalam bilik tu tunduk hormat, sujud kepada pengorbanan hero kecil ni. Satu decision besar dari budak 11 tahun ni dah berjaya save banyak nyawa orang yang hampir putus harapan. Legasi dia terus hidup. Jasad mungkin dah tak ada, tapi kebaikan dia akan terus jadi inspirasi jutaan orang. Agak-agak lah kan, dari mana mak dia dapat kekuatan nak redha lepaskan organ anak sendiri semata-mata nak selamatkan nyawa orang lain? Serius, korang tahu tak?